So nak tenang, guna pacifier, dia masuk dalam bidang tangisan. So isu baby BF boleh tak guna pacifier ni memang isu yang biasa lah ditanya kepada saya. So bila orang kata tak boleh, dia selalunya atas dua alasan. Nombor satu, sebab nanti kan dia nipple confused. Okay, saya setuju baby boleh nipple confused. Cuma masalahnya ramai sangat orang tak tahu. Kalau nak guna puting dekat dalam bidang tangisan bayi, kita ajar tata cara guna puting. Baby ni tak boleh diberi puting terlalu awal. Dia kena guna ataupun boleh diberi selepas breastfeeding tu dikukuhkan. Iaitu selepas lebih kurang usia biasanya lah, lepas usia 4 minggu. Dikukuhkan tu maksudnya baby tu dah pandai hisap. Latching dia bagus, lepas tu berat dia menambah, maksudnya dia dapatlah susu tu. Dia menyusu dengan efektif lah. Dah sebulan selalunya kita dah pergi check up, betul tak? Kita dah boleh tahu dah perkembangan baby kita. Lepas breastfeeding dia dah pandai, dah mahir, lepas tu baru guna pacifier. Ini adalah tata cara yang betul. Jadi kan, kalau orang kata tak boleh guna pacifier, saya akan jawab balik lah. Habis mak-mak breastfeed tu yang nak buat persediaan masuk kerja, boleh je guna botol susu, betul tak? So kalau boleh guna botol susu, depan botol susu ada apa? Puting. Kan botol susu ada puting. So kalau puting botol susu boleh, kenapa puting pacifier tak boleh? Kenapa pula tak boleh? Boleh, jawapannya boleh. Dan kalau orang kena latih botol selepas 4-6 minggu, iaitu selepas budak ni mahir menyusu, macam tu jugalah tata caranya untuk berlatih pacifier. Ramai orang tak tahu. Tiba-tiba dia anti puting, padahal dia tak belajar penuh. Dan bila saya cakap ni, bukanlah saya suruh semua beramai-ramai beli puting. Tak ada, saya pun tak jual puting pun. Saya cuma bagi fakta. Okay. Yang kedua, ramai akan cakap juga, tak boleh lah puan, sebab kalau kita bagi pacifier ni kan, dia macam kejam lah. Sebab baby tu macam diberi hisap angin kosong, macam tak ada susu kan. So baby ni akan belajar tahan lapar lah. Dia hisap lah, pasrah dah dulu, hisap lah dulu angin kosong tu. Betul ke baby boleh tahan lapar? Siapa yang dah ada anak kan, yang dah menjaga anak, dah tengoklah perangai anak tu kalau kelaparan, saya tanya, baby boleh tak disuruh sabar sikit dik, ambil pacifier, sabar. Baby boleh bersabar tak? Soalan saya, newborn boleh disuruh bersabar ke tak? Cuba jawab, boleh bersabar ke tak boleh? Tak boleh lah kan. Kita dah belajar apa tadi? Tangisan adalah refleks. You macam mana nak cakap dengan refleks? Sabar sikit refleks, ambil pacifier dulu. Saya tengah masak, sikit lagi, seminit. Tak boleh. Kalau anda ada bayi high need dan kolik sawan tangis, ini yang paling tak tahu bersabar. Okay? Antara ciri baby high demand, mereka ni suka menggesa. Tahu tak menggesa? Tak sabarlah. Semuanya nak cepat. Mana nak dapat ni bestnya, macam fakta ni macam best je. Buku apa ni? Ini buku Mengapa Bayi Anda Menangis. Kepada bakal parents ataupun memang parents newborn yang tengah dah confused dengan masalah tangisan anak, yang belum dapatkan buku ni, kena dapatkan buku Mengapa Bayi Anda Menangis dan Susah Tidur. Kat situ saya ada terang. Bila anak high demand ni, dia jenis tak sabar kan, dia lain dengan baby easy going ni. Kalau easy going, kita akan nampak dia lapar pun dia akan fasting tu macam merengek-rengek tu agak lama jugalah. Macam tu. Tapi kalau siapa ada high demand, jangan haraplah dia nak kasih warm up. Dia tengah tidur, masuk gear 5 terus. Setuju tak? Siapa ada anak high demand? Setuju tak? Dia tak ada pre-cry sangat. Sekali, saya ada 2 anak. Seorang high demand, seorang easy going. First high demand, so saya ni dah macam intense saja. Kita ada anak high demand ni kan, kita macam paranoid pun ada juga kan. So bila anak kedua saya lahir, saya dah macam mindset tu macam, dia ni mesti macam abang dia ni nak susu cepat lah, lepas tu nak menempel lah, lepas tu nak kena peluk banyak-banyak lah, lepas tu dah menyusu pun tak boleh letak lah. Saya ada mindset macam tu. Saya ambil masa nak accept yang tak, dia tak macam tu. Antara benda yang saya susah nak ambil masa nak accept, susah sangat dengan anak nombor 2 yang easy going ni nangis. Susah. Kalau nangis pun sekejap, senang settle. Lama-lama saya rasa macam, apa sah, macam tak ada baby lah. Senyap je. Bukan saya seorang cakap tau. Mak saya pun cakap, saya berpantang rumah mak kan. Mak pun cakap, macam tak ada baby lah kali ni. Senyap sangat. Ada masa saya geram kan, macam aduh hai, rindu pula. Kita ni dah macam paranoid, dah anticipate. Kenapa kau tak nangis macam abang kau kan? So bila dia lapar tu, saya mengakulah. Ada masanya saya saja je lambatkan. Sebab saya rasa, Allah, rindunya nak dengar suara kau. Macam tu.
So saya biarlah, biar tunggu lama sikit. Nanti dia beberapa minit lepas tu barulah wah. So saya nak tahan dia tu, saya tak perlukan pacifier pun. Sebab dia dah memang penyabar. Easy going dah memang penyabar. Dia tak perlukan pacifier pun. So kenapa nak blame pacifier buat dia tahan lapar dan sebagainya. Dan ingat tak tadi kita dah belajar dalam perut, benda pertama yang anak hisap tak keluarkan susu. So kalau kita nak memburukkan pacifier, macam bagi angin kosong, maka kita akan jawab balik, habis dulu nature Allah Tuhan bagi dia hisap jari tak keluarkan susu, maksudnya apa? Nature kejam ke? That's why ilmu tu penting. Bukan nak suruh guna pacifier, tapi nak anda boleh firm. Ilmu ni apa? Faktanya apa? Firm. Jadi kalau kita nak buat keputusan, kita nak balas orang cakap, kita ada ilmu. Kita boleh balas dengan fakta. Bukan macam senang goyah. Okay?